Guys, untuk korang yang tengah cari mesin BC, hari ni aku ada buat mesin BC second hand. Ini semua ni geng, semua bawah RM700. Murah-murah je. Semua second hand tapi condition memang A. Dekat sini kita ada Shimano, korang boleh tengok ni Shimano. Ni Abu Garcia, ini Daiwa. Korang boleh pilih ikut brand korang yang korang nak dan ikut bajet korang. Mana yang tak boleh datang kedai, kita boleh post satu Malaysia. Yang mana nak datang kedai, alamat dekat atas. Orchid Taker Kelang. Orchid Taker Kelang saja yang ada barang-barang second hand. Jadi guys, kita terus start. Yang pertama kita ada Curado DC 151 XG. Ni condition dia pun baik guys, korang boleh tengok. Harga dia cuma RM725. Harga semua boleh diskaun lagi. Korang jangan risau. Mesin ada set dengan tali dan kotak lah. Harga RM725. Yang ini XG. XG ratio 8. 851. Mana nak main Toman, nak main Haruan tu korang boleh pakai yang ini. XG guys. RM725 sahaja. Yang kedua kita ada Scorpion MD. Scorpion MD ni harga dia RM550. Ada celah-celah halus je bawah tu. Tapi condition overall memang cun lah. Yang ini saiz 201 HG, ratio 7. 741 harga RM550, boleh diskaun lagi, dapat kotak. Yang depan ni tak ada kotak. Lepas tu kita ada Scorpion XT. Scorpion XT ratio 701. Yang ini model 15017. Harga dia RM500. RM500 tak ada kotak tapi mesin memang cun. Ni kira mesin rare juga ni guys, susah nak dapat dah. Harga RM500, condition macam baru geng. Lepas tu kita ada Kronach CI4 Plus. Harga RM4.5. Ini siap dengan tangsi dalam. Dia ratio 621. Condition baik, macam baru. Yang ni saiz 151. Ni pun tak ada kotak. Harga dia RM450, boleh diskaun. Last sekali untuk Shimano kita ada Scorpion lagi. Ni Scorpion 151 XG. Ratio 851. Harga dia RM400.5 je guys. Condition korang tengok guys. Handle carbon memang cun. Siap dengan tali. Lawa lagi. Yang ni tak ada kotak, harga dia RM4.5 sahaja. Shimano dah habis. Shimano ada 5 biji saja. Lepas tu kita ada Abu Garcia. Yang first ni kita ada Abu Garcia Revo ALC BF7L. Kayuhan kiri. Ratio 711. Untuk makluman semua, ini semua ni kayuhan kiri. Korang tengok condition dia. Memang cun. Mesin pun ringan. Harga RM5.5. RM550. Korang tengok handle carbon. Knob dia pun cun lagi. Ini ratio dia korang boleh tengok sini. Ratio 711. Memang cun. Harga dia murah je. RM550. Lepas tu kita ada Revo SX. Harga RM390. Dapat siap dengan tali. Condition baik. Nampak tu. Condition memang cun. Harga RM390 saja. Ini nak buat main kolam memang tak ada masalah. Yang mana tengah cari BC tu, bajet korang bawah RM700. Korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Lepas tu kita ada Daiwa. Yang ni Daiwa Stis Limited SV 105 XHL. Ratio laju ni. Ni condition dia korang tengok. Yang ni ada celah-celah halus je lah. Harga RM670. Tapi mesin memang cun. Mesin smooth lagi guys. Ni baik ni. Ada siap dengan kotak. Lepas tu kita ada Daiwa Tatula tahun 2025. Harga dia RM610 sahaja. Memang murah guys. Ratio 811. Sebab tu ratio 811. RM610 dapat siap dengan tali. Condition mesin memang cun. Ni mesin paling baru guys, paling latest, dapat sekali dengan kotak. Lepas tu kita ada Daiwa Catalina. Daiwa Catalina 100, harga dia RM670. Korang tengok condition dia. Ni pun memang cun juga ni. Handle dah tukar. Ini harga RM670, boleh diskaun. Dan last sekali guys, kita ada Tatula SV. Tatula SV ni ratio 631. Condition cantik guys. Korang boleh tengok. Kita datang siap dengan tali lagi. Harga RM500 sahaja. Daiwa ni best guys. Korang tengok boleh adjust sampai 20. Ni tak ada kotak guys So guys, kalau korang berminat dengan salah satu set yang aku dah buat ni, salah satu mesin yang aku dah buat ni, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang di kedai. Alamat dekat atas, nombor dekat atas. Yang mana tak boleh datang kedai, kita pun boleh post ke rumah korang. So macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.